Lepas aku tenung Audi Q7 ni lama-lama, aku rasakan kalau kehidupan korang akan membuatkan korang dikejar oleh orang jahat, mungkin Audi Q7 ni untuk korang. Pastinya, kalau tengok sendiri rupa Audi Q7, dah memang cukup menggetarkan jiwa. Rupa keseluruhan Audi Q7 memang garang. Grill hadapan honeycomb lopong bersama logo yang gelap, lampu LED Matrix HD dengan laser light, rim 22 inci Audi Sport V-Spoke, lampu belakang OLED, buatkan Q7 memang nampak macho. Bahagian dalam cukup mewah. Kemasan kerusi sport kulit Valcona bersulam bukan je T20 tapi cukup selesa dan memberikan cengkaman badan yang baik ketika memandu. Sebabkan ini ialah S-Line, steering Audi Q7 adalah jenis flat bottom. Tak ketinggalan juga skrin yang sempurnakan pengalaman kemewahan dalam Audi Q7. Skrin 12.3 inci Audi Virtual Cockpit, infotainment 10.1 inci dan skrin kawalan fungsi kenderaan 8.6 inci. Yang pasti, bila korang dikejar, keselesaan dan keyakinan masa memandu tidak dikompromi. Kuasa kenalah tinggi. Audi Q7 dikuasakan oleh enjin 3 liter turbo TFSI V6 berkuasa 340 PS dan 500 Nm, memberikan kuasa pecutan ke 100 km sejam dalam masa 5.6 saat. Top speed pula dihadkan kepada 250 km sejam. Kalau dikejar atas permukaan tak rata, sistem Quattro pasti akan membantu memudahkan keadaan. Kesimpulannya, dengan Audi Q7 dengan rupa yang terlalu garang, data prestasi yang bagus, orang jahat nak kejar pun akan fikir 2-3 kali, dan bila dikejar, nak larikan diri pun lebih mudah.